apa yang menjadikan CI Moto 750 SRS ni adalah sebuah motosikal yang unik, sport bike yang menarik untuk korang tengok sebelum korang tengok motosikal yang lain. So ni kita akan tengok sekejap lagi. Tapi sebelum kita mulakan, apa kata aku mohon jasa baik korang untuk menekan butang subscribe jika korang pertama kali singgah dekat channel ni atau telah beberapa kali singgah dekat channel ni. Dropkan komen, korang boleh sharekan juga kepada kawan-kawan korang yang berminat dengan motosikal sport bike ni. Sebelum kita mulakan, apa kata kita tepukan, jom kita selawat dulu kat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. First kali kita tengok dia punya enjin dulu lah. Dia didatangkan dengan enjin 4 cylinder double overhead cam berkapasiti 749cc, mampu menghasilkan sehingga 110 horsepower pada RPM 10,250 dan juga 80 Nm of torque pada RPM 9,000. Dia dilengkapi, korang tengok kat sini, fork dia actually fully adjustable. Fork dekat bahagian atas ni daripada Kayaba, dan dia punya seat height dia adalah sekitar dalam 805mm. Tinggi aku hanyalah 165 cm je. Tapi korang tengok kat sini, kaki aku memang flat sampai dekat, agak flat sampai kat bawah. So kalau korang tinggi dalam 15 lebih, memang motosikal ni sangat-sangat sesuai. Korang boleh consider jugalah kalau korang tinggi dalam 155 dan ke atas. Nak start motosikal ni, korang tak perlukan kunci. Korang hanya perlukan kad ataupun korang hanya perlu pakai phone sahaja. Nak pakai phone macam mana? Dekat sini korang nampak dia ada NFC. Tekan NFC, terus boleh start. Tapi korang kena transfer dululah kunci dia ke sini. And then, dah tak perlu nak pening-pening nak pakai damper, nak beli damper aftermarket sebab dia dah didatangkan dengan CI Moto damper ready to go. Daripada segi panometer, dia didatangkan meter dengan 4 cm, 4 inci TFT meter, ada berbagai-bagai function. Korang tengok dekat bahagian depan ni, dia dah siap datang dengan winglet. Winglet dia bapak lebar amat. Dekat sini, melengkuk kat sini. And then, dia punya brake dah didatangkan dengan 4-port piston caliper daripada Brembo, double disc kat hadapan, ABS depan dan belakang, siap sekali dengan brake cooling sekali untuk prestasi ataupun keselamatan, kecekapan untuk braking lah. Dan yang lagi best, tangki minyak dia 17 liter. Korang tengok dia punya exhaust, ke-4 exhaust ditarik kepada satu, dah macam ni. Korang boleh pakai arrow untuk bagi bunyi dia lagi rabak mat. Tu brake belakang, dia datangkan dengan single port piston caliper daripada Brembo. Tayar dia, rim dia ni nampak agak unik sikit lah. Tapi untuk pengetahuan korang, dia sebenarnya didatangkan ataupun menggunakan single arm untuk motosikal ni. Tayar dia pula, dia dah pakai dengan tayar Supermax yang bersaiz 180, 55, 17 di belakang, 120, 70, rim 17 di hadapan. Untuk mono dia, kita boleh adjust lah. Dia punya preload dekat sini. And dia dah siap sekali didatangkan dengan quick shifter, only up sajalah. Dia tak ada auto blipper. Dan korang tengok kat sini biasanya untuk buka seat belakang ni, kita kena pakai kunci kan. So sebab dia kan dia pakai dengan NFC, kita pakai button ni saja untuk buka seat belakang. Seat belakang dia ada laluan angin untuk keluar. Ini aftermarket, jangan risau, ada single seat dekat belakang. Cuma yang aku dengan CI Moto ni, yang ni lah lampu ni, aku kurang berminat sikit dengan lampu ni kan. Kalau dia ada lampu atau integrated light yang lain, memang lagi ngam lah untuk kita gunakan. Selain daripada tu, kalau aku lah, personally aku beli motosikal ni, perkara pertama yang aku buat adalah buat tail tidy. Kedua, aku akan tukar dia punya side mirror untuk side mirror yang lebih baik lah. Lepas tu kat sini, dia ada macam function ram air jugalah. Aku tak boleh cakap sebab ram air tu mungkin register. Tapi kat sini pun akan membantu dalam penyejukan enjin dia juga. Aku tak pasti sama ada untuk penyejukan enjin tu akan menambahkan dia punya kuasa dia.
Cuma untuk master brake ni jangan risau, walaupun dia tak pakai Brembo, tapi dia menggunakan brand daripada J1 untuk dia punya master pump. Masih lagi okey lah. So itu sajalah. Dan dia didatangkan pada harga RM41,888. So, CI Moto 750 SRS. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.